Okey, bagi persoalan dunia ni berapa umur dia? Okey, setakat yang aku belajar umur ni 10k lah. 10k. Dia punya tahun dia 10,000 tahun lah. Okey, Islam tak ada dia punya timeline, dia tak ada. Tapi dalam Bible ada lah. Itu pun bukanlah benda ni penting mana pun, tak penting pun. Dia tak terkait iman. Tapi kalau saja nak tahu boleh lah. Okey. Jadi kita, disebabkan kita guna Bible, jadi kita dia punya ni Jesus lah. Jesus. Okey. Hingga sekarang 2026 lah. Okey. Ini kita tahulah. Okey, jarak ni kita tahu. Sekarang sampai ke Jesus, ke belakang lah. 2026 tahun. Okey, lepas tu Jesus ke David 1k. 1000 tahun. Sebab dia ada 27 keturunan kalau silap. 27 ke 24 macam tu lah keturunan dia, sebelum nak sampai ke Jesus kan. Lepas tu David ke Musa. David ke Musa. David ke Musa 500 tahun. Okay, 500 tahun David ke Musa. Jadi antara Jesus ke David, David ke Musa 1500 tahun. 1500 tahun ni dekat Musa ni dia ada satu bukti saintifik lah, iaitu bukti Ramses kot nama dia. Fir'aun lah. Itu bukti Fir'aun. Bukti Fir'aun tu. Fir'aun tu umur dia 1235 rasa. Umur dia. Jadi dia ada di antara ni lah. Kan. Jadi jarak ni maksudnya boleh dikatakan valid lah. Lepas tu Musa pergi ke Abraham. Musa pergi ke Abraham 500 juga. 500 juga. Okey, yang ini tak ada bukti lah. Dia kena kira-kira sendirilah, tapi tak tepat pun. Tapi anggarannya 500 lah. Okey, lepas tu Abraham ke Adam 2k. Jadi Abraham ke Adam ni makan masa 2000 tahun. Jadi kat sini 4 kan? 4, 5, 6. Jadi sekitarnya 7 ke 10 lah. Ini kalau ikut timeline Alkitab atau Bible lah. Dia punya timeline ni kena kira sendirilah. Ni aku pun orang lain yang kira kan. Aku belajar dulu, dia ajar macam ni lah kan. Tak pernah kira pun. Okey. Tapi lebih kurang umur bumi ni 10,000 tahun lah. Itu plus minus lah. 10,000 tahun ni plus minus. Bukan mesti tepat. Mungkin 15,000, mungkin 20,000 kan. Tak tahu. Sebab apa tak tahu. Okey. Sebab apa tak tahu. Okey, ini kitab Kejadian lah. Kejadian yang pertama. Kejadian muka surat 1 lah ni kan. Ayat yang pertama. Dia punya perikop tu tajuk lah kan.
Perikop tu tajuk ni kan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya kan. Okey. Penciptaan langit ni penciptaan bumi dan langit ni dia semua makan 6 hari. Sehingga hari terakhir ni ni kan. Dia semua 6 hari. Itulah hari ke-6 kan. Dia semua 6 hari. Okey. 6 hari ni 6 hari yang macam mana kita tak tahu. Sebab Genesis 1 berapa tu? Oh tak. 3 ke? 5. 5 8 3. Okey, ni 5 kan. Okey, sebab dia dalam bahasa ni Genesis 2. Silap sekejap. Genesis 1 chapter 1 ya. Okey. Okey, ni nombor 5 kan. Okey. Sebab dalam bahasa asal dia, bahasa Ibrani, kalau nampak kat sini, dia cakap kat sini Yaum Ehad. Maksudnya yang 5 maka jadi itulah hari pertama kan. Itulah hari pertama. Jadi dalam bahasa asli dia Yaum Ehad. Yaum ni dia selain daripada maksud dia hari, dia maksud dia juga adalah jangka waktu. Jadi secara hari tu tak tahu. Maksudnya hari pertama tu mungkin jadi 100 hari ke, 100 tahun ke, 1000 tahun ke, kita tak tahu. Tapi kalau dari segi Islam yang kita tahu, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi kan. Jadi hari kat sini orang Yahudi pun tak tahu hari kat sini tu bermaksud berapa lama kan. Orang Yahudi pun tak tahu. Jadi dia punya anggaran dia kemungkinan 10K lah. Tapi boleh jadi lebih apa semua. Tapi juta tu tak mungkin. Bilion tu tak mungkin. Kalau sains kata bilion, mungkin sains ada dia punya ni lah. Tapi kalau Alkitab, dia orang tak yakin lah. Bumi tu dia memang takat tu je. Macam tu Okey. Jadi daripada sekarang sampai ke Jesus ni, dia 2000 tahun lah. Kita genapkan 2000 tahun. Jesus ke David 1000 tahun. Ada 27 keturunan. Lepas tu David ke Musa 500 tahun. Musa ke Abraham 500 tahun. Abraham ke Adam 2000 tahun. Kenapa 2000 tahun? Okay, sebab dia Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dengan Hud dengan Soleh tak ada. Lepas tu Abraham kan. Dia tak ada. Sekejap Okey. Ni keturunan Adam. Enos. Ni. Nombor 4 ni. Nombor 4 ni Adam ni dia dia sampai umur dia. Jadi Adam mencapai umur nombor 5 Nombor 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi umur Adam tu saja dekat 1000 dah. Kan? Lepas tu sambung lepas Adam Aibah, pekok Aibah kan, Nuh lah. Nuh, lepas Nuh dia tak ada Nuh. Nabi Hud dengan Nabi Saleh tak ada. Lepas tu turun Abraham. Jadi jarak dia tu lebih kurang 2000 tahun lah. Sebab Nuh pula
Nuh pula. Nuh berapa umur dia Sam. Nuh umur dia kat mana Tapi Nuh ni pun beratus juga rasanya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Nuh umur dia tu 29 tu kan. 29 jadi Nuh mencapai umur 900 tu dia 950 tahun. Nuh kat situ 1000, apa Adam pun dia 1000 juga. Jadi dia 2K lah. Sebab lepas Nuh terus Abraham. Jadi dia 2K. Okey. Jadi macam semalam tu yang tanya, jadi dinosaur ni kat mana? Dinosaur kat mana kan? Dinosaur kat mana ni pun satu bab juga. Okey. Kalau cerita dinosaur ni semua mungkin, bukan pasti Ni semua mungkin. Jangan ingat ni pasti pula. Okey, kalau dinosaur dekat mana? Okey, kalau dinosaur kat mana sekejap dinosaur kat mana hadis dia nombor berapa kejap okey, Bukhari 3326. Bukhari 3326. Okey, ni hadis Sahih Bukhari lah. Kalau nak pasti hadis ni sahih tak sahih, boleh check dengan Captain Hafiz kot, suruh dia check lah. Tapi kat sini status dia tak tulis pula. Biasanya dia ada tulis status, maksudnya ni sahih lah ni. Okey. Okey. Kat sini kalau kita tengok ni, tajuk hadis ni apa? Babu khalqi Adama salawatullahi alaihi wa zuriyatihi, tajuk dia kan. Dia punya kat sini hadis ni kalau kita tengok, okey, saiz Adam ni 60 kubit tall kan, 60 kubit tall. Okey, maksudnya 60 hasta. Okey, 60 hasta ni kalau ikut, yalah kita tak belajar hasta kan, tapi kalau ikut aku belajar dulu ni, dia kata satu tangan daripada siku sampai ke siku lah. Okey, kita cuba tengok 60 hasta 60 hasta dengan bangunan berapa tingkat. Okey, jadi kat sini dia beritahu lah 60 hasta ni adalah kira-kira 27 hingga 30 meter. Ketinggian ini sama seperti bangunan setinggi 8 hingga 10 tingkat. Maksudnya Nabi Adam ni saiz dia, kita ambil lah paling tinggi 10 tingkat. Jadi takkanlah kambing dia saiz macam kita ni, takkan ayam dia saiz macam kita. Jadi kemungkinan dinosaur tu time tu lah. Kemungkinan ni semua kemungkinan.
maksudnya jangan percaya bulat-bulat, jangan percaya petak-petak kan. Kemungkinan dia punya ayam zaman tu, kambing zaman tu besar. Sebab Nabi Adam tu saja pun dah 8 hingga 10 tingkat. Okey. Jadi kemungkinan zaman itulah zaman adanya dinosaur ni. Zaman itulah kemungkinan Jangan ni pula kan. Okey. Jadi dan orang tu semakin rendah kan. Kalau menurut apa yang aku belajar, dia rendah dia tu yang terakhirnya zaman Nabi Soleh. Maksudnya ada orang besar tu zaman Nabi Soleh. Sebab zaman Nabi Soleh ni orang masih boleh memahat dinding-dinding gua, dinding-dinding gunung. Dinding-dinding gunung kan. Dia orang masih boleh memahat lagi kan. Dan dia orang ni kan gagah-gagah kan. Okey. Dan kemungkinan soalan mengenai, maksudnya ada orang tanya lah, kalau hadis ni maksudnya ada orang tanya berapa saiz Nabi Adam kan. Maksudnya cerita tentang adanya orang yang besar ni, alhamdulillah. Maksudnya orang tahu. Maksudnya satu masa dulu ada orang yang besar-besar. Orang-orang yang besar-besar. Kan? Jadi sebab tu orang tanya. Nabi jawab lah kan benda ni. Okey, jadi benda ni Nabi jawab lah bila ada sahabat tanya kan. Yang tanya siapa? Hadasana Abdullah bin Muhammad, hadasana Abdul Razzaq an Amar an Hamam an Abi Hurairah. Abi Hurairah yang riwayatkan hadis ni. Okey. Tak tahulah siapa tanya. Tu mantan dia kan. Tak tahu siapa tanya. Tapi maksudnya ada orang tanyalah. Ataupun kalau tak ada orang tanya, Nabi saja bagi tahulah kot. Maksudnya orang zaman tu tahulah. Maksudnya dulunya ada orang besar. Okey. Dan kemungkinan juga orang bertanya dengan Musa mengenai kemungkinan, sebab zaman Musa ni dia dah saiz kita dah. Sebab Fir'aun ni dia saiz kita. Lepas tu dekat Mekah kan ada makam Sulaiman, tapak Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman pula, Nabi Ibrahim, makam Ibrahim kan. Saiz dia ni pun saiz kita. Jadi kemungkinan dekat Abraham pun dah maksudnya dah saiz standard lah. Mungkin dia tinggi macam Awang Asri kan. Tapi dia dah standard lah, dah standard kita lah. Jadi kemungkinan kalau aku belajar dulu ni, kemungkinan last dekat Nabi Soleh lah. Jadi kemungkinan juga diorang ni ada tanya. Maksudnya sebab ni kan kitab Taurat ni turun kepada Nabi Musa kan. Maksudnya mungkin orang Yahudi juga, Bani Israel dulu dia tahu dia maksudnya dia pernah dengar cerita tentang orang-orang besar ni. Maka dia pun tanya, mungkin dia tanyalah. Jadi dalam kitab ni, dalam kejadian 6 ni kejadian 6 perekop dia kejahatan manusia. Okey, dia punya tajuk dia ni kejahatan manusia lah. Dalam ayat sekejap nak baca dulu okey. Okey, kita ambil 4, nombor 4 kot. Okey. Nombor 4. Ya kot, pada waktu ni nombor 4 kan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi maksudnya orang Bani Israel ni dia pun tahu tentang adanya orang-orang yang saiz-saiz besar ni. Jadi mungkin dia tanya kepada Musa dan benda ni adalah dalam kitab Kejadian ni. Kan, ini kemungkinan, ni semua kemungkinan saja kan. Cuma dalam ni dia cerita punca orang raksasa ni, sebab
Tu dia ampun. Sebab punca dia tu sebab ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Maksudnya anak-anak Allah ni dia kahwin dengan anak-anak manusia, jadilah orang-orang raksasa. Okey, anak-anak Allah kat sini manusia juga sebenarnya. Sebab orang-orang soleh ni dipanggil anak-anak Allah, bukanlah anak-anak Allah ni maksudnya anak Allah betul kan. Sebab Yahudi dia tetap ehad, dia monotheism, dia satu Tuhan kan. Jadi anak-anak Allah kat sini maksudnya anak-anak orang yang soleh lah. Anak-anak perempuan manusia ni dia kalau tafsir dia tu anak-anak daripada Kain. Anak-anak daripada keturunan Kain. Kain ni siapa? Kain ni ni lah dia Kain ni. Kain dan Habil. Ni Kain dan Habil. Kita Habil dan Habil kan. Ni Kain dan Habil. Anak-anak Kain ni kahwin dengan anak-anak orang baik lah. Okey. Itu tafsiran dia. Betul tak betul kita tak tahu. Tapi lebih kurang cerita dia macam tu lah kan. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Moga bermanfaat.